apabila ada satu insiden, kemudian ada report polis dibuat, tugas hakiki polis adalah menjalankan penyiasatan. Dan penyiasatan ini akan dilakukan pada sepanjang masa dan progresnya itu bergantung kepada apa-apa clue, petunjuk baru yang kita jumpa. Jadi sama ada pengkelasannya itu nak dimasukkan sebagai no further action pada pihak ini, saya serahkan kepada profesional pasukan polis. Jadi saya terus melahirkan rasa simpati insiden yang membabitkan anak saudara Fizi tempoh hari. Seperti saya sedia maklum, saya menghubungi beliau bertanya khabar, bukan saja ketika insiden itu, bahkan selepas daripada itu pun, dan saya serahkan kepada sikap profesional pasukan polis. Jadi sama ada ianya akan dikategorikan tidak, itu bergantung kepada progres, bergantung pada petunjuk baru. Jadi kita biarkan dulu. Saya tak cadang untuk memberikan sebarang orang kata pengarahan yang bersifat sebagai konklusif kepada status siasatan polis. Sebab itu boleh nanti dianggap sebagai mengganggu kalau mereka menemui punca ataupun petunjuk baru.